Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamal. So hari ni Ifa berada dekat right now Ifa dekat sini, and then Ifa nak tunjuk korang penginapan Ifa untuk malam ini bersama dengan kawan. So sebelum tu Ifa nak tunjuklah entrance dia sikit. Okay, so are you ready guys? Yes! Yeah. Okay, itu adalah pintu masuk. So ini adalah section. Lepas tu ini adalah untuk kat sini. Sana tandas. So kita orang duduk situ. So let's go. Tak tahu lah Ifa cakap apa, korang dengar ke tak. And quite nice lah. Sunyi je kat sini. So ni tempat Ifa. Hari ni cuaca sangat best lah sebab panas, angin. So petang sekarang kita baru pergi laut. So sekarang ni Ifa nak kemas-kemas barang. But korang nak tengok tak dalam bilik dia? Let's go. So naik tangga. So, tada. So ni adalah tempat tinggal Ifa malam ini. Ada aircon, ada lampu, ada. Okay, so tada, cantik kan kat depan ni. Nampak laut, nampak view dia. Subhanallah, cantiknya. So kita nak kemas-kemas. Let's go. Turun macam mana? Turun. So kita orang nak buat aktiviti petang ni, duduk jalan-jalan tepi pantai. Okay, so sekarang air boleh? Air surut. So air sekarang tengah surut ya. So kita pergi duduk kat depan sana. Hi guys, so I'm here. Cantik kan? Pasir banyak.
Yeah, this is our penginapan. Okay guys, so sekarang kita orang dah naik daripada pantai 547. So sekarang kita orang nak get ready for cooking our dinner. So sementara tunggu kawan saya pergi membasuh periuk, I want to prepare the gas and dapur lah. Alright. Too early for mandi sekarang sebab nanti berpeluh. So, I start. Ada. 2 hours later. Hi guys, so kembali lagi kita di segmen yang sama. Okay, so hari ni sekarang dah malam. Dah pukul berapa ya? Sekejap. Pukul 8.30. So sekarang kita orang tengah masak-masak. Tadi ada beberapa perkara yang unexpected lah orang kata. Orang kata gamble punya pasal. Memang out. No preparation. So kesian member kita. Penat ke? Sorry ya. Muka longoi. So korang nak tahu kita orang masak apa? So ni adalah makanan yang pertama. Kita ada tteokbokki. Okay, kalau camping berdua ni memang menu utama lah. So kita ada kami perak nanti. Okay, so kita ada ramen, of course. Kimchi. Tunjuk sikit kimchi kita. Betul. So saya nak set up tempat makan. Suara saya pun dah tak ada, okay guys, sebab saya dah kepenatan. So kita duduk dekat pumpkin ya. Yeah. So papan sudah gunakan belum? Dah, tapi tu kena basuh nanti. Nak basuh ni guys. Minum air. Bismillah. Hausnya ya Allah. So guys, kita jumpa kejap lagi je lah ya. Saya nak kemas-kemas. A few moments later. Ini adalah menu makan malam kita orang. Ada ayam, ada kambing, and ada lembu, and of course ada salad, tteokbokki as usual, and ramen. So apa tunggu lagi? Jom kita makan. Bismillah. Allahumma barik. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, tak apalah angin ni. Happy birthday. Kenapa dia tak ikut muka kau? Tak, sebab aku tak setting. Okay. Makan. Rasanya. The next day.
So hari ni hari last day berada di sini. So here we go. Ada. Astaghfirullah. Punya apa, Cik? Asal tak test dulu. Apa hal? Semua benda tak jadi Weh, dia nak masak weh. Okay, Pak. Kenapa, Pak? Masalah sekarang ni? Masalah sekarang tak nak masak. Dapur tak hidup pula. Sekarang kita nak pergi cari dapur ya. Sebaiklah DIY ada. Harap-harap Ada. adalah. Kalau tak ada? Kalau tak ada, kita makan pas malam je lah. Habis kambing-kambing tu nak buat apa? Kambing tu kita simpan je lah dekat peti ais semua orang dia. Okay guys. Kita ada kimchi dengan dubuki tau. Ya, korang tengok je lah apa yang jadi lepas ni. Okay? Okay, Kita stay. ke tidak? Oh. Pak, DIY tak ada. So, apa plan kau next? Kedai highway. Nah. Sampai ke kota gitu ya. So kita pergi kota tinggi lah guys. Senyumlah sikit. Ya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So hari ni Ifa nak cerita sikit lah pasal percutian 2 hari 1 malam ni. Okay, kalau korang nak tahu, jalan cerita dia bukanlah begitu indah macam orang dengar, wow nak pergi bercuti lah. Tapi hakikatnya adalah sangat sedih. This is my first time ever experience this, and I hope next time tak jadi lagi lah. Okay, so apa yang saya nak cakap adalah sebelum korang pergi bercuti tu, make sure korang check lah perkakas-perkakas yang sepatutnya. Like apa yang terjadi pada Ifa adalah portable dapur tu tak boleh digunakan. I don't know why, tapi my mistake lah sebab tak test dari rumah. So semalam tak nak memang kena pergi travel cari satu kedai ke satu kedai, and I think kedai yang keempat baru jumpa. Itu pun kedai elektronik lah, sebab masuk DIY mostly tak ada. So next time tak jadi macam ni lah. Kita macam apa benda sih aku buat macam tu. So korang layan je lah video-video daripada semalam dan sampai hari ni. Okay, thank you for the support. Jangan lupa like, comment and subscribe. Mana yang belum subscribe, yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak kerana dah support Ifa. Okay, so kita jumpa lagi di next content. Bye bye. Assalamualaikum.